Assalamualaikum guys, selamat ketemu mancing dengan Dashi. So sudah berapa bulan ni Dashi tak buat video? Agak-agaknya berapa? Cuba korang kira guys. Dashi rasa 2 bulan lebih, tak pun 3 bulan. Sebab apa tau? Sebelum ni Dashi kan ada periksa lah akhir tahun, wasa. Dan Dashi terlalu busy study dan buat perkara-perkara yang lain lah. So akhirnya Alhamdulillah hari ni Dashi comeback. So Dashi akan teruskan buat video sampai 3,000 subscriber guys. So lepas ni esok ada video, esok lagi ada video. Sebab apa? Cuti dah mendatang guys. Dah sekolah Dashi pun kalau datang sekolah bukan belajar pun guys. So kemungkinan Dashi akan buat video setiap hari, InsyaAllah. Okay. So hari ni kita akan bermain ML Mobile Legend guys. Ya, ML Mobile Legend lah kan. Kita main rank guys. Kau tengok sendiri, Dashi punya rank Legend 1 hampir masuk mitik. Dan let's go, kita main. Let's go to the game. Okay guys, so sekarang ni Dashi bermain Marksman. So Alhamdulillah, Dashi memang main Marksman lah guys. Sebab tadi Dashi main tadi kalah sebab Dashi main roam. Dapat team beban gila, ML macam no damage kan. So sekarang ni Dashi bermain ML. Apa pula main ML? Main MM So kita akan main Nathan lah guys. Tapi MM tak boleh buat first pick. So kita kena pakai ini dah. So band apa So kepada yang orang yang tengok video ni, kalau Dashi macam beban ke apa kan, sorry lah sebab Dashi tak power sangat bermain ML ni ya. Kita main biasa je. Okay, kita band apa enemy band. Apalah. Okay, so kita akan sekejap rack. Nanti bila enemy dah pick, kita rack pula nanti begitu. So MM tak boleh buat first pick. Nanti kang boleh counter kan. Oh my god. Rack bro. Rack. Please. Baik. Okay, let's go Nathan. Keren kita kena ban. Kupa pun okey juga kan. Carry. Oh canggih. So pakai Nathan lah guys. Nathan je dah. Maniac. Sorry sikit dah. New belah skill dengan main-main. Wah, Hanzo bukan Hanzo. Dia nak flex pula. Kita flex juga. Sabar kita flex mana. Triple kill. Maniac. MVP. Apa lagi kita ada. Sabar cari. Ini tak ada. Legendary. Tak ada. Ni legendary. Tak ada. Ni Maniac. Nak cakap apa lagi? Alamak, enemy. Spell that ma'am. Okay, siapa je? Alah, flicker. Flick MM. Tahulah. Wow, Frederick. Okay juga kan. Kebal sikit. Sebab tim orang ada Roger dengan Hanzo. Kemungkinan Roger ni bermain di position Tigreal tank, Hanzo hyper. Mid dia orang Chang'e. Badang main apa? EXP. So Roger MM lah. Okay, mencabar sedikit. Skin Roger pun dah dapat garang lah guys. Okay. So pada face Dashi yang tengok video ni, kalau Dashi main sangat beban dan noob, sorry lah sebab Dashi tak power sangat bermain Nathan. Okay. So kita akan skip sampai game start Let's go. Guys, so game pun dah start. Kita bersama Atlas di sini ya guys. Ni batu ni dah rosak ke. Entahlah. Roger dengan Tiger dah situ. Alah, tak sempat nak ambil. Alah, janganlah ni masuk dulu. Aku nak pergi mini. Kita farm duit dulu. Ambil last seed minion guys. Sekejap. Dah boleh ni. Okay. Sangat scary ya. Sebab Dashi dah lama sangat tak main Nathan ni. Takut Tigreal ni dia flicker ke depan, tolak kita ke belakang.
Fokus minion je guys. Minion. Alah buat bar. Alah buat bar benda. Lah mulut cakap apa ni. Okay. Oh damn. Boleh. No. Ya Allahu Akbar. Tolak. Weh. Dia flicker Tigreal lu. Ya Allah, sorry team. Sorry. Tigreal boleh flicker guys. Aduh. So Tigreal no flicker lah. Okay, I see. Boleh pula Chang'e datang dekat atas. Tank, pergi bawah lah Tank. Tolong ambil turtle. Ya Allah, tak payahlah ambil aku punya minion balik. Dah. Chill. Aku nak minion je ni, nak duit ni. Lawa juga skin Roger ni. Aku nak minion. Nantilah masuk, tak ada ulti nanti. Ni tak ada ulti ni. Sikit ni. Dapat. Dia recall tu guys. Kill minion, ambil sikit minion kan. Atau kita terus recall cepat-cepat. Nanti kan enemy datang mati kita guys. Okay. Kill call. Bawah tu turtle ni teruk sangat ni. Jangan pergi dekat turtle lah. And okay. So siapa tengah tengok video Dashi ni, sorry kalau Dashi buat kesilapan yang sedikit memalukan ataupun yang memalukan betul-betul. Sebab Dashi tak handal sangat lah. Tak tahulah. Okay, minion. Alah, dah sempat dah. Roger ni boleh tahan juga guys. Yup. Tak dapat pula. Okay, dekat semak ni. Dashi rasa dia dekat semak ni. Okay, tak ada. Kita lah. Okay, kita minion ni. Kita fokus minion. Ya Allah, dah tekan minion bawah tu. Logo minion dah tekan dah. Okay. Nama tu scary guys. Dead Eye. Betul tak Dead Eye? Betul lah. Okay, dia dekat sini rasanya. Betul lah. Dengan mid buff lah kan. Tengok-tengok je. Kita tengok-tengok je guys. Tengok-tengok je. Okay. Antara boleh ambil kan? Tak boleh ambil. Takut nanti kan kita boleh mati kan. Okay, atas on the way kat atas. Dia Tigreal benda tu guys. Okay, nanti kan Tigreal ni nak buat montage sebab dia dah ada ulti. Apa? Tigreal? Asal dia beku kat situ pula. Okay, atas pun dah ada ulti Okay, ambil. Sabar weh. Ya Allah. 3 orang guys. Nak buat macam mana? Aduh. Siapa tu? Cici. Mampus kau 3 orang. 4 orang mampus. Pergi masuk buat apa? Ya Allah Akbar. Drop lah. Okay, teruskan push tower. Aduh, Roger pula. Bismillah. Baik. Tigreal. Mati ke padam ke? Kita beli item yang tu. Okay, nice. Lepas tu kita pula tolong turtle kat situ Okay, mana nak habis dah ni? Okay, apa? Kita push. Alah, jangan. Boleh. Bismillah. Alhamdulillah boleh. Okay, Tigreal kat situ. Chang'e pun dekat belakang Tigreal benda lah dah saya cakap ni guys. Lah, mulut apa dah cakap. Hanzo. Asal Hanzo attack keras Dia attack yang keras. Mati.
Ha. Recall dulu guys, mana nak habis lah. Okay. Objektif sekarang ni kita kena tolong team lah. Push tower lah, fokus push tower. So Dashi akan push di bawah pula sebab tengah kita dah roboh kan. Tapi macam kata orang pula yang tu kesian pula diorang nanti kan. Ya teman-teman. Flicker kita nak ada dah. Cakap dah, ya Allah team. Aduh, tak boleh buat apa-apa lah. Ya Allah, Akbar. Kebal sangat diorang ni. Dengan badang yang lagi kan. Kita push bawah. Okay. Atas tu, ya Allah, saya nak buat Okay, push. Allah. Sudah buat ni. Sini ada orang tak semua ni? Ada orang ni. Di atas tu ni je. Kita swap lah, swap. Alat dekat dengan cici swap. Okay. Swap dengan SP. Kita nak push bawah pula. Okay. Okay, nice. Oi, what the heck is that? What the heck is that guys? Kau nampak tadi dia buat apa? Skill 2 tak kena kan? Okay, baik tu. Ya. Sekarang ni tim Dashi bermain dengan sangat bagus. Okay, biar orang semua kat turtle. Kita fokus tower. Oh dah tak perasan pula. Okay, so tower yang kedua yang bawah. Oh, nak push tower tengah. Okay, cepat. Dengan ulti yang saya ada ni, dengan flicker saya tak ada. Okay, masuk je. Cuba cari pada Tuhan. Dia masuk je guys. Roger tu mati nanti kan. Tak mati pula. Hanzo. Buat apa Hanzo? Allah, sakitnya. Kita recall dulu. Okay. Allah, mampus. Apa pula kita recall kat semak tu. Dashi pun tak terfikir pula kenapa lah recall kat bawah tu kan. Kat tengah tu kan. Kat semak tu. Aduh. Dah tahu Cak Nger ada ulti dengan Hanzo dekat semak sini. Mana? Sini kan. Dia dekat situ. Semak kat blue buff tu kan. Asal lah recall kat situ kan. Aduh. Cici. Oh, dia kat set lah. Tak apa. Kita beli pula. Holy Crystal. Okay, let's go. Cici boleh tak tu dengan Roger tu? Dengan Roger pun. Boleh lah Cici. Cici. Mati lah dengan Fedrin tu. Kita nak bunuh Cak Nger guys. Atas pun dah macam barai sikit. Okay. Ada tiger dengan badang Alah, ada macam tu pula. Masuk je lah. Aku ada ulti ni. Dia tak kena sikit satu. Aduh, takut dia nak montek sini. Dah ulti dengan flicker kan. Flicker dengan ulti. Kita. Wow, what the heck. Man. What the heck. Kau recall dulu. Ayolah. Hanzo di situ je guys. Let's go. Hanzo mati. Tunggu sini. Bye. Ya, double kill. Baik. Lot. Kita follow lot guys. Tolong pick up. Nice. Asal skill 2 kat belakang pula. Okay, pick up. Alah, dah mati dah pula diorang ni. Okay, kita clear minion atas. Ya, aduh. Allah Akbar. Sorry. Okay, tengah tu macam barai sikit. Ya Allah, jangan awal dulu. Sabarlah je. Sabar guys. Ya Allah. Mati kau. Hanzo.
Yup. Lord. No. Oh damn. Lord kita mati. Okay. Bawah ni kita push. Oh sakit juga Roger. Dashi takut dekat ni Hanzo ni. Kalau late game sakit pula guys. Kan? Hanzo, Roger, Chang'e kan. Fokus lah. Oh sikit. Badang ni sakit kat guys. Kalau ada ni kan. Apa ni montage juga. Dengan Tigreal mati kita guys. Wow. Okay, pick up guys. Pick up guys. Alamak. Dia bawa team dia pula. Flicker mati. Ya Allah tak sempat nak flicker. Kena ban pula apa ni? Kena stun. Weh nice. Back. Tak nice. Ya Allah. Duh. Kesilapan yang besar dibuat oleh Dashi. Dan tim Dashi jugalah kan. Aduh. Badang tu. Dia punya stun tu. Mati cak. Cici mati ha. Jadi apa-apa lah. Innalillah Tak apa, kita try the best lah. Balik, asal masuk? Ya Allah, hai. Tak payahlah masuk tu, kena stand dengan badang mati tu. Ngecak kan kat situ lagi. Oh, sakit. Sakit. Ya Allah guys. Okay, kita heal dulu yang kita. Okay. Sedikit lagging di sini guys. Atas tu nampak tegal di atas. So kita boleh lah ni kan. Hanzo di tengah. Okay. So mana Chang'e dia? Chang'e sakit guys. Kena misi. Dah tak boleh solo ni. Akan mati kan. Kita dekat-dekat dengan Fedrin lah. Sedikit. Guys, sedikit kesilapan Alah. Masuk je. Mati. Let's go. Mati. Ya. Masuk. Allah Akbar. Tak kena pula. Ya Allah Akbar. Mantap. Push lah. Push lah terus. Dia ulti. Mati aku. Weh, backup mana backup? Ya Allah, Akbar. Tadi boleh lah push tengah tu. Tengok. Bro tengok guys, taruh tengah ni nak separuh lah. Nak mampus lah taruh tengah ni guys. Aduh, suruh load malah maju MM. Yelah, sorry. Sorry. Kita kesilapan lah jugalah kan. Yelah. Aduh. Sakit pula Roger kan. Tak tadi kalau dah dahsyat dah ulti. Dah boleh dah bunuh Roger tu. Ulti tengah cooldown. Lagi 7 saat tadi. Jangan tak masuk. Ya Allah, Abang. Susah. Chang'e tu. Baik sekali di situ. Tiga ni bahaya sikit. 2 kebal, 1 sakit sikit. Roger tu kan. Okay guys, sorry tadi ada kesilapan lagi guys. Sorry lah. Tapi kita nak menang lah. Easy game. Let's go. Menang je tu je guys. Let's go. Tak nice. Ya Allah, tak nice. Okay. Hampir mati tadi. Aduh. Sorry guys kalau Dashi punya apa ni, suara macam bising-bising sikit. Okay, easy win. Ya, let's go WWW team. Okay. Nice lah. Kita memang power lah. Alhamdulillah. MVP guys, mantap sekali MVP. So guys, itulah sahaja untuk video kali ini. Kalau korang nak video macam ni lagi, jangan lupa like, share, subscribe dan notification guys. Kalau korang kan nak tengok lagi Dashi main ML, pakai Nathan ke pakai hero apa, komen kat bawah. Okay guys, bye bye. Assalamualaikum.